punya buah cerita antara laki dan bini. Kita tak ambil tahu pun sebelum ini. Tapi saya sebagai bekas yang pernah diperlakukan sebegitu, boleh rasa sakit hati cik buah itu. Cik buah apa lah sebenarnya. Rumah kita dulu tapi ada orang tina lain jadi bini benar sekali. Tapi kakak, dia boleh sakit hati. Kau bukan pekerja aku. Bukan pekerja aku. Duduk dengan tu lelaki aku. Aku pernah lagu ni juga dulu. Saya boleh rasa perasaan cik Apple. Bui lah kak. Bui sekat-sekat nok lah. Gitulah kalau saya. Cik B. Kenapa? Kenapa? Cik B duduk sini. Cantiknya kulit Cik B. Cik B. Cik B tahu tak dulu. Mama. Papa Cik B lah ni kau dengan staf mama. Dia janji nak pergi kedai kau mama. Dia nak merampas perniagaan mama. Janji kau staf mama tu. Nikahlah makanya. Kenapa? Cik Apple Jofi yang mana? Ha lah. Supalah kasi mama. Jadi mama ni terasa sakit hati Cik Apple tu. Mama boleh rasa Cik B. Macam geran lah. Pakar orang kata tak habis-habis drama. Hei, Cik B. Nasib. Saya sebelum mama tak jumpa Nisa. Saya sebenarnya boleh rasa sakit hati Cik Apple tu. Perasaan dia bukan tak boleh move on. Bukan. Cik Apple punya comel tu boleh dapat lelaki kaya, comel muda dan ganteng pacarku. Boleh. Jangan duduk mengata drama ni tak habis lah. Bila lagi tak habis drama ni. Kakak tak duduk tempat kakak. Saya share sangat kepada Cik Apple. Saya tak tahu nak takziah. Nak gapo dengan kejadian. Diperlakukan begitu. Maka untuk lelaki dia perlu tunjuk sayangnya kepada bini baru kita. Dia bekas bini ni pernah lama hidup dengan demo. Naik daripada kosong sen sampai sekarang dah kaya raya ni. Rasa dia punya sakitnya lagu mana. Rasa diperlakukan begitu tu. Wahai orang Tino. Bolehkah you merasa juga perasaan seperti Apple ni? Diperlakukan, dibuat gitu. Masuk dalam rumah sendiri pun kena. Yang tak melalui pengalaman pun boleh rasa sakit hati lagu mana. Bila tok lelaki ada bini baru lagu tu balah kekeh dengan kita. Memang mesti rumah anak dengan kita. Bekas bini ni. Maka saya ni sokong daripada jauh lah wahai Cik Apple. Buatlah yang terbaik untuk awak diri awak supaya awak ini boleh menjadi wanita terhebat. Dan saya royak ke awak Cik Apple. Ini ujian laluilah, insya-Allah awak akan berbahagia kaya dapat lelaki comel dan insya-Allah mati minat doa daripada saya. Amin.